Bau dia. Minyak bawang putih. Kemudian kita chopper. Sekarang kita goreng. Ini kena sentiasa kacau kalau tidak dia mudah hangus. Ini bawang putih serbaguna. Untuk dalam masakan semua boleh letak. Minyak bawang putih. Kita goreng dia sehingga dia warna brown warna kuning. Nanti saya tunjuk sekali tips cara nak nak sejukkan minyak yang panas tu. Biasa orang kan susah nak sejukkan bila macam ni kan selalu hangus bila goreng bawang putih. Tak tahu macam mana nak sejukkan minyak tu. Cara sejukkan minyak panas tu. Jadi bawang kita tu tak hangus lah. Ni dah nak berubah ni. Tunggu sekejap lagi. Sekarang bawang putih kita dah brown, dah kuning. Sekarang kita nak sejukkan minyak yang dah panas ni supaya bawang putih kita tu jangan hangus. Macam tu. Kita tutup api dulu ya. Api kita tutup dulu. Kita masukkan minyak baru tau. Baru minyak tu nanti sejuk. Macam tu. Kita kacau lagi sekejap. Dia dah sejuk dah ni. Dia dah sejuk. Sebab kita dah bagi minyak yang baru. Jadi minyak yang panas tadi tu jadi sejuk. Okey. Sekarang boleh kita hidang. Boleh kita hidang. Dia macam tak cukup kena buat dua bekas Mantap ni Pak Bu. Bau dia menyelerakan guys. Okey guys, selamat mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.